Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Dapur Kidal. Hari ni nak masak ayam goreng mamak ya. Simple, senang, mudah je. Ini ada 4 ketul ya. Sesuai untuk orang yang tak ramai makan lah. Okey, sebab bahan-bahan pun simple sikit. Okey. Jom masuk Dapur Kidal. Perlukan bahan yang diperlukan adalah telur sebiji, pewarna oranye, pewarna sirap dan juga bawang putih halia dan juga ayam ya. Ada 4 ketul ayam. Kita akan buat ayam goreng mamak. Ini saya dah bubur dalam mangkuk, dalam bekas. Kita akan perap dulu bersama bahan-bahan tadi dan kita akan tambah bahan yang lain. Kita akan tambah serbuk kari. Okey. Serbuk kari 2 3 sudu kecil. Pecahkan sebiji telur ya. Kita akan perap. Ini saya akan blender bawang putih dan halia ya. Okey, campurkan bahan yang dah di blender ya. Campur tepung jagung sedikit, 3 sudu. Campurkan tepung beras 3 sudu. Kita akan masukkan sedikit pewarna merah dan pewarna oranye. Oranye ni dalam 1 sudu. Bagi warna dia cantik ya. Okey, ini kita akan kacau bersama-sama. Okey, kita akan kacau dan akan perap dalam 1 malam supaya ayam ni lebih sebati ya. Kalau nak pekat, nak sebati, kita boleh tambah air sedikit ya, tapi saya tak tambah sebabnya ayam sikit. Okey, ayam sikit dan air blender tadi pun dah ada air, jadi saya tak tambah air ya. Kawan-kawan boleh tambah perasa yang lain ya. Saya tambah cukup rasa 2 sudu. Ini kita akan perap. Kacau-kacau, hancurkan. Okey, tangan dah cuci ya. Ini kita akan perap, nanti kita akan goreng. Ayam goreng mamak simple, senang. Dah siap. Okey, kita akan perap 1 malam. Dan kita akan goreng. Kalau ada daun kari boleh tambah, kalau tak ada tak perlu daun kari pun tak apa. Okey, ni saya perap 1 malam ya. Okey kawan-kawan, setelah 1 malam ayam diperap, saya akan goreng ya. Ni minyak saya dah panaskan. Okey, kita akan goreng ayam goreng mamak. Okey, ini saya masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya masukkan ayam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, minyak betul-betul panas ya. Ini ada 4 ketul sahaja. Saya goreng dulu. Ayam goreng mamak senang, mudah kawan-kawan. Kita boleh goreng dulu ayam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk makan berdua. Kita akan garingkan dulu ya. Kalau ada daun kari boleh tabur waktu ni, tapi saya tak ada, jadi saya tak guna daun kari ya. Okey kawan-kawan, boleh adih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, waktu ni boleh pecah-pecahkan supaya dia tak melekat ya. Alhamdulillah kawan-kawan, dah siap ayam goreng mamak simple, senang, mudah ya. Okey, jumpa lagi di next video. Semoga perkongsian hari ini memberi manfaat kepada semua. Okey, bye. Assalamualaikum.